Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam perkongsian ilmiah pada hari ini. Dalam tugasan ini, saya akan membincangkan satu isu yang sering menjadi polemik dalam kalangan masyarakat Islam, iaitu berkenaan dengan salah faham golongan anti hadis terhadap keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang kita sedia maklum, pegangan Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan bahawa sumber utama syariat Islam terdiri daripada Al-Quran, Ijma' dan Qiyas. Hadis Nabi SAW memainkan peranan yang sangat penting kerana ia merupakan penjelasan kepada ayat-ayat Al-Quran serta panduan praktikal dalam kehidupan umat Islam. Namun begitu, pada zaman moden ini muncul satu kelompok yang dikenali sebagai golongan anti hadis. Golongan ini mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber hukum dan mendakwa bahawa hadis tidak boleh dijadikan hujah kerana ia hanya dikumpulkan beberapa abad selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Antara hujah mereka ialah kelewatan pengumpulan hadis sehingga kurun pertama dan kedua hijrah menyebabkan kesahihan hadis diragui. Mereka juga mendakwa bahawa kemungkinan berlakunya penambahan, perubahan atau pemalsuan hadis sepanjang tempoh tersebut. Persoalannya, adakah dakwaan ini benar? Adakah hadis benar-benar tidak boleh dipercayai kerana dikumpulkan lewat? Dan bagaimanakah ulama hadis memastikan keabsahan hadis yang kita gunakan hari ini? Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan isu ini dengan lebih mendalam. Seperti yang kita sedia maklum, pegangan Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan bahawa sumber utama syariat Islam terdiri daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hadis Nabi SAW memainkan peranan yang sangat penting kerana ia merupakan penjelasan kepada ayat-ayat Al-Quran serta panduan praktikal dalam kehidupan umat Islam. Melalui hadis, umat Islam dapat mengetahui dengan lebih jelas bagaimana ajaran Islam perlu diamalkan dalam kehidupan seharian, sama ada dalam aspek ibadah, akhlak, muamalat dan juga kehidupan sosial. Kepentingan mengikuti Rasulullah SAW sebenarnya telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud, dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam diperintahkan untuk menerima segala ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh baginda. Ini membuktikan bahawa mengikuti Rasulullah SAW merupakan satu kewajipan bagi umat Islam, dan cara untuk mengetahui ajaran baginda adalah melalui hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Namun begitu, pada zaman moden ini muncul satu kelompok yang dikenali sebagai golongan anti hadis. Golongan ini mempertikaikan kedudukan hadis sebagai sumber hukum dan mendakwa bahawa hadis tidak boleh dijadikan hujah kerana ia hanya dikumpulkan beberapa abad selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Antara hujah utama mereka ialah kelewatan pengumpulan hadis sehingga akhir kurun pertama dan kedua hijrah menyebabkan kesahihan hadis diragui. Mereka juga mendakwa bahawa kemungkinan berlakunya penambahan, perubahan atau pemalsuan hadis sepanjang tempoh tersebut. Persoalannya, adakah dakwaan ini benar? Adakah hadis benar-benar tidak boleh dipercayai kerana dikumpulkan lewat, dan bagaimanakah ulama hadis memastikan keabsahan hadis yang kita gunakan pada hari ini?
Isu utama yang sering dibangkitkan oleh golongan anti-hadis ialah dakwaan bahawa hadis tidak ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW dan hanya mula dikumpulkan secara rasmi selepas beberapa generasi. Menurut pandangan mereka, proses pengumpulan hadis yang berlaku pada kurun kedua dan ketiga hijrah membuka ruang kepada kemungkinan berlakunya kesilapan perubahan maklumat serta pemalsuan hadis oleh individu-individu tertentu. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahawa hadis tidak boleh dijadikan sumber hukum Islam. Golongan ini juga mendakwa bahawa umat Islam sepatutnya hanya berpegang kepada Al-Quran semata-mata dan tidak perlu merujuk kepada hadis. Namun begitu, pandangan ini sebenarnya menunjukkan kefahaman yang tidak tepat terhadap sejarah perkembangan hadis serta metodologi ilmu hadis yang dibangunkan oleh para ulama Islam. Hakikatnya, walaupun pengumpulan hadis secara sistematik berlaku pada kurun kedua hijrah, hadis sebenarnya telah dipelihara sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi melalui dua kaedah iaitu hafalan dan penulisan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat terkenal dengan kemampuan menghafal yang sangat kuat. Mereka menghafal setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad kerana menyedari bahawa baginda merupakan contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan semua umat manusia. Selain hafalan, terdapat juga sahabat yang menulis hadis secara peribadi. Antara contoh sahabat yang menulis hadis ialah Abdullah bin Amr bin Al-As yang memiliki catatan hadis yang dikenali sebagai Sahifah Al-Sadiqah. Catatan ini mengandungi banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis secara langsung oleh beliau dengan izin Rasulullah SAW sendiri. Ini membuktikan bahawa hadis sebenarnya telah mula ditulis sejak zaman awal Islam lagi. Di samping itu, generasi selepas sahabat iaitu para tabi'in turut memainkan peranan besar dalam menyampaikan hadis kepada generasi seterusnya. Proses periwayatan ini berlaku secara berterusan melalui sistem sanad yang sangat teliti. Apabila jumlah hadis semakin banyak dan wilayah Islam semakin luas, para ulama mengambil inisiatif untuk mengumpulkan hadis secara sistematik dalam bentuk kitab. Untuk menjawab dakwaan golongan anti-hadis, kita perlu memahami bahawa kelewatan pembukuan hadis tidak bermaksud hadis tidak dipelihara. Sebenarnya, hadis telah dipelihara melalui tradisi hafalan yang sangat kuat dalam kalangan masyarakat Arab pada zaman tersebut. Selain itu, ulama hadis juga membangunkan satu sistem yang sangat unik dalam sejarah keilmuan Islam iaitu ilmu sanad. Sanad merujuk kepada rangkaian perawi yang meriwayatkan sesuatu hadis daripada Nabi Muhammad SAW sehingga pengumpul hadis. Melalui sistem sanad ini, para ulama dapat mengetahui dengan jelas siapa yang meriwayatkan sesuatu hadis dan bagaimana kesinambungan periwayatan itu berlaku. Selain hafalan, terdapat juga sahabat yang menulis hadis secara peribadi. Antara contoh sahabat yang menulis hadis ialah Abdullah bin Amr bin Al-As yang memiliki catatan hadis yang dikenali sebagai Sahifah Al-Sadiqah. Catatan ini mengandungi banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis secara langsung oleh beliau dengan izin Rasulullah SAW sendiri. Ini membuktikan bahawa hadis sebenarnya telah mula ditulis sejak zaman awal Islam lagi. Lebih menarik lagi, para ulama tidak hanya menerima hadis secara sembarangan dan mereka melakukan kajian yang sangat teliti terhadap setiap periwayatan hadis melalui satu cabang ilmu yang dikenali sebagai ilmu jarah wa ta'dil. Melalui ilmu ini, para ulama menilai kepribadian dan ketepatan ingatan setiap perawi hadis. Jika seorang perawi didapati tidak jujur atau lemah ingatan, hadis yang diriwayatkan olehnya akan ditolak. Kaedah ini menunjukkan bahawa para ulama hadis sangat berhati-hati dalam memastikan kesahihan hadis. Sebagai contoh, Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari telah menapis ratusan ribu hadis setelah memilih sekitar 7,000 hadis sahaja untuk dimasukkan dalam kitab-kitab beliau. Proses ini menunjukkan bahawa hadis tidak dikumpulkan secara sembarangan, sebaliknya melalui kajian ilmiah yang sangat ketat dan sistematik. Keabsahan hadis sangat penting dalam kehidupan umat Islam kerana hadis merupakan penjelasan kepada ajaran Al-Quran.
Al-Quran mempunyai banyak perintah yang bersifat umum, manakala hadis memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang cara melaksanakan perintah tersebut. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menunaikan solat. Namun begitu, Al-Quran tidak menerangkan secara terperinci tentang bilangan rakaat, cara pergerakan solat serta bacaan yang perlu dibaca dalam solat. Perkara ini dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Hadis ini menunjukkan bahawa umat Islam perlu mencontohi cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah. Tanpa hadis, umat Islam mungkin tidak mengetahui cara melaksanakan solat dengan betul. Selain itu, hadis juga menjadi panduan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, muamalat, kekeluargaan dan kepimpinan. Hadis turut membantu umat Islam memahami maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran supaya tidak berlaku salah tafsir terhadap ajaran Islam. Sekiranya hadis ditolak, banyak hukum dalam Islam akan menjadi tidak jelas dan boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Sebagai kesimpulan, dakwaan golongan anti-hadis bahawa kelewatan pengumpulan hadis menyebabkan hadis tidak boleh dipercayai adalah tidak tepat dan tidak berasaskan kepada fakta sejarah yang sebenar. Hadis sebenarnya telah dipelihara sejak zaman Nabi Muhammad melalui hafalan para sahabat serta penulisan awal yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Selain itu, para ulama hadis juga telah membangunkan sistem kajian yang sangat teliti seperti ilmu sanad dan ilmu jarah wa ta'dil bagi memastikan hanya hadis yang sahih saja diterima. Keabsahan hadis sangat penting kerana hadis merupakan sumber utama dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan betul. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu menghargai usaha besar para ulama dalam memelihara hadis dan pada masa yang sama berhati-hati terhadap fahaman yang cuba menolak kedudukan hadis dalam Islam. Semoga perkongsian ini dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang kepentingan hadis serta membantu kita mempertahankan kebenaran ajaran Islam berdasarkan ilmu yang sahih. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.